Dalam proses untuk berkembang ataupun grow, kita first kali kena buat benda yang tidak selesa. Sampai kan kita dah selesa dalam ketidakkeselesaan, di mana kita buat sesuatu yang orang lain tak mau buat. Contohnya rekod video macam ni. Siapa yang rajin sangat nak rekod video kan? Berturut-turut sampai 6 bulan, sampai 10 tahun buat benda sama. Itu satu. Dan antaranya adalah yang untuk berkembang, kita kena keluar pada kawasan tempat tinggal kita keluar. Kita berhijrah dan carilah sesuatu dekat tempat baru, di mana pekerjaan baru, kejayaan baru, ataupun pendapatan income yang baru. Slowly kita akan belajar macam mana nak hidup dekat situ, macam mana nak jaga makan dekat situ. Sebab tu kita perlukan berhijrah. Bila berhijrah, kita akan jadi insan yang lebih berguna ataupun insan yang baru. Kita macam restart balik hidup kita. Itu antara cara untuk berkembang ataupun grow. So, apa lagi benda yang tidak selesa nak buat? Contohnya bersenam, jaga makan, mandi yang sejuk pagi-pagi. Itu pun antaranya lah. Benda ni akan menajamkan kita punya mental dan tidak lagi bersifat negatif. Kita ke arah lebih positif dalam kehidupan. Sebab otak kita sihat, InsyaAllah ke depan lagi senang lah untuk belajar benda baru. Okay? Benda tu memang senang, tapi tak mudah lah untuk kita konsisten. Benda ni bukan semua orang nak kan. Tapi dia nak hidup yang 20%. Senang je kita nak beat 80% sebenarnya. Memang senang. Antara contoh yang aku duk perhatikan, kalau ada makanan viral ataupun event viral, apa-apa lah. Contoh ni, paling awal dah tahun baru lah, saya tengok ramai betul orang pergi. Saya pun terfikir juga, hampa ni kalau sambut pun esok income masih sama, tidak bertambah, tidak ada perubahan pun kalau pergi sambut tahun baru. Aku faham benda tu dia macam merenunkan, tapi kalau kita perlukan untuk berkembang ke arah ke depan, kita tak boleh ikut orang yang 80%. Kita kena fokus orang yang 20%. Orang 20% dia tak ada masa nak buat benda tu. Dia tak ada masa nak layan benda tu. Benda-benda consumer ni dia takkan layan. Memang dia tak ada masa. Sebab dia fokus kepada menyumbang. Dia sibuk nak upgrade diri dia, nak menyumbang kepada masyarakat. Itulah orang geng-geng 20%. Di mana benda ni susah, tapi semua orang kalau nak ubah kehidupan, asalnya kena buat untuk kebaikan diri, keluarga dan juga bangsa. Apa-apa aku rasa tu antara ciri-ciri average. Tapi kalau tak setuju, aku tak peduli pun. Sebab dekat sini sekurangnya aku menyumbang. Dan yang mana tengok video aku ni, dia rasa ada dapat manfaat lah, daripada tak dapat apa langsung. Contohnya aku tengah tidur, orang tu tengok video ni, sekurangnya aku dapat something. Aku dapat pahala. Orang tengok video ni jadi semangat. Okey lah. Benda tu lah aku maksudkan menyumbang. Itulah aku maksudkan. Dan lepas kita dah, contohlah kita dah kejap benda-benda viral ni kan, pergi sana pergi sini, bila mana duit tak cukup, kita menunduh kerajaan. Tu antara sikap orang yang tidak berkembang ataupun fixed mindset lah. Dia menunduh orang lain atas benda yang berlaku. Benda tu bukan growth mindset. Senang je kita nak bezakan. Orang yang growth ni, dia takkan tuduh orang lain. Dia akan belajar macam mana nak selesaikan daripada menuduh. Fixed mindset memang banyak lah dalam sektor korporat. Memang banyak. Politik, office kan, banyak macam tu. Terutama geng-geng yang paling bawah lah, memang banyak lah. Semua start dengan diri sendiri. Sesimpel mana? Sesimpel, kalau tak ada duit lapang, jangan makan Maggi. Makan nasi bujang. Nasi bujang tu lagi bagus daripada makan Maggi. Makanan yang solid, makanan yang organik. Okey? Ada protein apa semua cukup. Dah duit tak ada, jangan dah korbankan kesihatan. Kesihatan tu paling berharga tau. Kita kena utamakan kesihatan, sebab kesihatan memang tak boleh dibeli langsung walaupun kaya pun. Orang kaya, walaupun dia kaya tapi dia sakit, tak boleh buat apa. Memang dapat rawatan tapi dia masih sakit. Sebab tu kita kena jaga kesihatan.
Jadi tahun ni aku cuma nak ajak kita buat kelainan lah. Kita buat apa yang orang yang 20% buat. Slow-slow kita akan jadi orang yang macam tu juga. Dan kita akan jadi lebih kaya, lebih positif, lebih berjaya dalam hidup. Kan best hidup macam tu. Hidup bebas. Kita kena train diri kita untuk jadi bebas tanpa ada halangan ke depan. Okay? So, kalau tak ada apa-apa, rasa video ni berguna, boleh share dengan kawan-kawan. Saya juga ada jual ebook, boleh tengok dekat link in bio. Dan kalau tak ada apa-apa, so let's go.